Orang Manjung tak tahu lagi ke yang dekat Lumut ni korang boleh berbuka puasa piknik, right, suasana tepi laut dengan makanan yang best-best kat sebelah sini. Je daripada Kopi 989. Memang ada satu playground yang besar, so budak-budak confirm suka. Nak solat pula, masjid dia tak adalah jauh sangat. Bila azan korang memang confirm dengar. Kat sini diorang dah ada menu baru tau. Diorang ada kios pasta dengan kios pizza. Yang belah dalam yang macam dessert, makanan ringan tu. Yang tu korang boleh datang bermoreh dekat sini. Kata Kopi 989. Air dia without doubt lah yang ada refreshing, non-coffee, coffee. Tambahan pula dekat sini kalau korang nak cari nasi, diorang ada jual nasi tomato. Pizza Neapolitan kat sini pun cepat habis. Ada beberapa jenis lah. Sebelum datang korang order dulu lagi bagus. So main waktu iftar ataupun waktu wore pun tak ada masalah. Dan untuk pasta pula diorang ada 3 jenis. Aglio olio, bolognese dengan creamy tom yum. Portion dia bagi aku banyak and budak-budak pun boleh makan. Jalapeno crunchy cheese ni aku suka. Serius tak pernah lagi aku rasa dekat tempat lain. Spice beef wrap ni berebut pula dengan budak kecil ni. Shashuka ni bawah dia rasa tomato, atas dia telur. Makan dengan sourdough. Okey, mana nak cuci mulut tu dekat sini korang order je scone dengan diorang punya brownies. Alang-alang playground pun dah dekat. Bolehlah diorang bermain kejap kat sini. So yang ni menu diorang. Buka dari 6 petang sampai 1 pagi. Dan bulan puasa ni banyak parking, vibe pun best, dapat angin laut. Kalau korang beli pizza atau pasta, beli mana-mana air harga RM5 je. Beli 2 air pula, free croissant atau roti bakar. 989 Kopi Lumut.